Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Wow, saya betul-betul rasa bersyukur malam ni kerana dijemput menjadi penyampai bersama dua pelakon hebat di sebelah saya. Terima kasih Faizal. Iyalah tu. Pelakon sebelum saya dan pelakon selepas saya. Terima kasih Faizal. Saya pula rasa macam tengah syuting filem bergenre Buddy Cops malam ni. Seorang villain yang baik, saya lah tu. Seorang hero lama, Datuk. Dan seorang senior yang sangat berwibawa, Faizal. Ya, tak mengapa. Kena baca. Tak nampak tu. Kami di sini untuk meraihkan apa? Bakat ya. Bakat. Dan Namron dan Faizal apa tu? Dah tak nampak ni. Dah tentu membuktikan bahawa dalam dunia lakonan watak jahat pun boleh bagi anugerah. Saya lah tu. Ya, saya bawa watak jahat tu. Betul, ya, terima kasih tu. Betul Datuk. Okey. Jom kita mula dengan yang paling fresh dan paling bersemangat. Calon-calon pelakon lelaki harapan ialah calon pelakon lelaki harapan. Koh Teck Huat, You Are My Son. Fadli Mas'ud, Kaha, Kapla High Council. Han Hakim, Solos, Game of Life. Vijay Ganesh, Mirugasi Risham. Amir Ahnaf, Kaha, Kapla High Council. Saya buka dulu Pemenang pelakon lelaki harapan Amir Ahnaf. Tahniah kepada Amir Ahnaf yang berjaya meraih pengiktirafan pertamanya sebagai pelakon lelaki harapan FFM 34 menerusi filem Kaha High Council arahan Razai Syam Rashid. Memang betul dia timer tu. Sekejap. Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum, selamat petang. Oh damn boy, come here boy. Kau nak suruh aku nyanyi lagu negara aku ke sini? Tak ada. Tiada Kaha tanpa Hakim, tiada Kaha tanpa Beja. Thank you Finas, thank you RTM, thank you Astro. Shout out to Alpha 47. Shout out to semua pemain-pemain seni negara. Kalianlah inspirasi kami semua. Assalamualaikum.